Hazel dia siapa? Hazel okey. Hazel okey. Hazel betul. Hazel nak awak. Hazel nak awak. Alright. Lepas tu saya nak tahu yang mak ayah dia Mak ayah saya dah. hubungan dengan mak ayah. Siapa? Dengan adalah isunya nanti saya cerita tapi belum. Oh. Siapa okey saya? Lepas tu adik-adik ke? Saya ada 6 orang. Saya yang keempat. Yang atas tu abang kakak. Semua kakak. Saya tak ada abang. Semua kakak. Yang bawah? Yang bawah saya ada kembar saya. Ada yang bongsu baru adik saya. Oh, ada kembar. Ada kembar. Ada saya lagi. Kembar tu perempuan ke Kembar lelaki? perempuan. Kembar perempuan. Lepas tu mak ayah kerja. Mak ayah saya meniaga. Meniaga kat mana? Sampai pagi je. Dekat mana tu dekat rumah tu dekat. Depan rumah. Tak lah, kita memang ada kedai sendiri lah. Oh, ada kedai sendiri. Tu kiranya makan sarapan lah. Ya. Okey. Nanti saya pergi boleh? Boleh. Boleh? Kalau rasa dekat datang. Saya ada tertarik dengan tiga benda dekat maklumat korang ni. Yang korang yang awak isi semalam. Saya ada 3 benda yang saya tertarik. Yang pertama iaitu awak kata awak ada hubungan dengan orang istimewa. Itu maksudnya apa? Saya tahu. Macam mana maksud ni? Okey, apa tanggapan awak? Saya tanggapan saya mungkinlah itu kawan. 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 Lelaki ke perempuan? Itu dirahsiakan sebab tak saya selalu. Oh, itu tak apa. Lagi satu yang menarik perhatian saya adalah pada skala tu yang keluarga awak letak 7. Oh, betul. Kenapa awak letak 7? Sebab ini sebenarnya keadaan kat rumah macam lain sikit daripada dulu. Sebab ayah saya dah start nasihat, lepas tu adik saya macam buat hal. Lepas tu dekat rumah tu macam ada gangguan sikit. Gangguan tu dari segi apa? Gangguan mesti. Gangguan mesti. Boleh saya tanya, ayah tu dia sakit disebabkan gangguan tu ke atau tak kena? Dia kena sebab saya kan family berniaga. So daripada kecil dulu memang ada je orang dengki. So macam dah biasa, tapi kali ni punya macam sampai dia sakit jantung. Sakit yang ke arah yang teruk ataupun yang biasa-biasa. Tadi 5 juta lepas dia sakit sampai tak boleh nak. Dia terluka. Sebenarnya tahun lepas hujung-hujung sem macam tu, ayah saya sakit. Yang saya tahu disebabkan benda tu lah. Dia sakit sampai terlantar lah, lepas tu tak boleh nak buat kerja. Tapi dalam seminggu macam tu je Benda tu jadi. benda tu jadi, tapi kisahnya sampai sekarang. Kena sekarang ayah boleh bangun. Boleh, tapi dia macam ada efek. Macam nampak lah yang dia tak sihat tu. Lepas tu kalau macam saudara mara datang rumah tu, dia rasa macam perasan lah. Rasa yang dia dah lain daripada dia sebelumnya. Kiranya benda yang ayah sakit tu, dia mengganggu dia juga. Saya tak rasa dia mengganggu sangat. Cuma saya rasa saya kesian dekat mak saya lah. Sebab kalau berniaga kan dia orang berdua. So sekarang ni ayah saya sakit, tinggal dia lah. Dia kalau berniaga tu kan, dia mak ayah Hazel ni dia pakai bantu tak? Kalau time masak je lah, time masak semua tu memang tak ada bantu. Cuma kalau dekat kedai memang kan ada bekerja lah. Okay, sekarang ni mak masak seorang. Tapi dia tahu mak umur berapa? Mak saya lahir tahun 73. So
Tapi most of the time memang mak saya yang akan lebih buat saya. So benda sini dia biasa lah. Cuma masa lagi dia tambah lah tanggungjawab dia. Kira saya nampak dia lagi penat dan benda tu ada kacau Hazel punya. Macam kan sekarang kan Hazel tengah belajar. So benda tu ada mengganggu Hazel tak? Jadi sebenarnya saya cakap tadi macam dah biasa kan. Dah biasa. So yang berubah je saya just kesian kat mak saya. Dia selalu curhat lah dekat saya apa yang dia kat rumah. Tak, tu betul. Apa maksudnya kalau apa yang jadi dekat rumah tu dia akan cerita kat saya. Segala yang terjadi walaupun Hazel jauh daripada dia. Lepas tu benda tu membuatkan saya tak nak call dia apa semua. Hazel tak nak call. Disebabkan tak nak dengar apa. Bukan saya tak nak dengar, sebab kalau saya dengar nanti saya macam ni. Oh, kira dia akan ganggu Hazel punya ni lah. Okay, faham. Okay, sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, lebih panjang kita nak cerita ni, saya nak beritahu peranan saya lah. Saya berperanan sebagai kaunselor Hazel ataupun pendengar akan borak senang cerita. Kiranya Hazel boleh macam cerita je apa-apa masalah Hazel, isu Hazel ataupun cerita yang Hazel tak pernah cerita kat siapa-siapa, nak beritahu saya pun boleh. And saya mengamalkan satu prinsip, iaitu prinsip kerahsiaan. So apa yang Hazel cerita dahulu, saya tak akan beritahu orang lain lah. Andai kata Hazel dengar benda tu orang lain berbunyi pasal isu Hazel tu, bukan daripada mulut saya, itu daripada mulut orang yang tahu isu. And sesi ni mungkin akan berlangsung selama 30 minit. Boleh? Ataupun Hazel nak lagi lama? Sebab sebelum ni saya tengok kat maklumat tu Hazel kata Hazel pernah menjalani selama sejam. Oh, sebenarnya saya tak biasa sangat kalau lama sangat. Oh ya? Sebab waktu yang saya pergi sesi tu sejam tu memang dia just tanya-tanya apa semua. Saya tak sempat nak cerita masalah saya ni. Dia macam just Kira bina hubungan? bina hubungan itu ya. Oh, itu maksudnya bina hubungan. Oh, Kira sejam bina hubungan? Nak saya buat sejam juga? tak apa. Tak ya? Sikit-sikit ya? Kita berbalik kepada isu tadi. Buat masa sekarang ni kan, ayah Hazel tu memang dah tak tolong mak langsung ataupun dia masih tolong sikit-sikit? Dia tolong sikit-sikit lah. Kalau macam dia boleh buat tapi bukan kerja yang berat-berat. So dah lagi masih daripada kerja ni. Kira ini yang ringan-ringan. And kan tadi Hazel kata itu berlaku selama seminggu. Dan seminggu tu ada orang kata tu family Hazel ni dia buat macam perubatan. Ikhtiar. Ikhtiar. Adik jumpa ustazah. Sebab memang daripada dulu kan saya cakap family kita memang selalu kena kan. So memang kita selalu bawa ustazah tu. So apa-apa kalau jadi dia memang kena bawa ustazah tu juga. Lepas tu dia kata memang kali ni pun sama juga kena bawa orang. Cuma kali ni orang terdekat. Bukan kali ni sih sebenarnya. Memang selalu orang terdekat. Selalu yang kira ustazah tu bagi tahu dah. Tapi dia tak akan beritahu nama. Ya, dia takkan beritahu. Sebab benda tu jadi time saya time tu time study week, time tu time naik tu. Sebab benda tu dia cek efek sikit lah. Jadi berat untuk Hazel. Sebab banyak benda kena edit dalam satu masa. Ya, lepas tu ada dua kejadian lah dalam seminggu. Satu kejadian sekali, satu lagi saya cinta. Sebab tu saya rasa tu berat. Sebab dia ada kaitan. Jadi stres kan. Boleh kalau cik pandai. Kan tadi Hazel kata benda tu berlaku semasa study week dan sebelum exam. And result tu kita tak Hazel. Result saya tak tahu sebab saya study main ke apa, tapi drop sikit. Drop sikit. Tapi steadykan. Tapi Hazel rasa benda tu dia berkait dengan isu atau Saya tak rasa sebab tak? cuma time yelah biasalah kan kalau kita nak study ada sedih sikit sebab even waktu saya nak pergi on the way pergi exam pun saya call mak saya, dia cakap pasal saya sendiri. Tapi sebelum saya begitu tak yang
mak yang kita Cakap beritahu. saya cakap saya nak pergi exam, so saya suruh dia nak makan. Lepas tu dia cakap okay semua. So sebelum end call tu dia cakap ayah boleh cakap bukan pasal harta lah. Kira ni macam dia family disease kami berbeza daripada seorang sebelumnya. Okay. Saya rasa betul dia akan macam akan angkat ke tak. Tapi saya rasa memang kita takkan tambah selagi mak ayah sebenarnya. Sebab orang yang dengki tu sentiasa ada. Sebab kita pun tak ada kawan. Ya, lepas tu bukannya belum tentu lagi orang tu orang yang sama. Oh, kita ni ramai lah. Tak tahu lah ramai tak, tapi macam kalau daripada kecil dah kena, takkanlah orang yang sama je. Dan juga salah satu tadi beritahu tak yang orang dari lain yang tahu. Soalnya juga macam kedai depan dia guna laris. Benda tu akan efek kedai depan kedai sebelah yang lain juga. Itu salah satu sebab. Lepas tu ada macam kalau kat kedai sebelah dia sakit hati sikit, dia buat benda macam tu. Lepas tu ada saudara mara yang macam iri sikit kalau kita guna macam kedai tanah family apa semua. Bila ayah saya yang dapat bahagian tu, biasalah puas hati dia semua. Kira datang daripada orang sekeliling, bukan daripada orang jauh. Jadi sekarang nak cakap. Tak, sebenarnya saya datang sini sebab saya kan. Saya tak tahu. Saya tak tahu macam mana nak. Dia macam saya jadi kerja, saya setia tiba-tiba nak nangis. Saya tak tahu sebab apa. Dan benda tu bermula jadi. Start daripada ni lah. Saya rasa sebab benda tu juga. Tapi benda tu macam dah jadi. Daripada skala 1 sampai ke 10, tahap kesedihan tu dalam Sekarang sekarang ni. tak, sebab kesedihan ni bukan sentiasa ada. Dia macam sekejap-sekejap Macam tiba-tiba. contoh macam time tu jadi. Lepas tu kadang-kadang time ni dia tiba-tiba dia macam berterusan macam tu. Walaupun time tu tak ada sebab untuk sedih. Contohnya macam situasi tu mengundang sikit lah. Memang saya dengar kalau saya nangis, dia cerita benda hari dia, tentu saya tersentuh sikit lah. Jadi bagus macam kita dengar situasi yang lebih kurang sama dengan Hazel Lalui, Hazel akan rasa benda yang sama. And benda tu macam sedih tu. Hazel rasa benda tu datang daripada mana? Bagi Hazel. Kalau saya lah, saya rasa disebabkan sebenarnya macam situasi yang saya dengan kawan saya nangis. Lepas tu benda tu cari baik dengan saya. So saya rasa memang benda tu datang dari masalah saya tu. Cuma maybe saya bukan jenis yang macam itu lah. Saya jenis Kiranya memang tak ada bercerita kat pasal aku. ada sebenarnya kan. Tapi macam bukanlah setiap masa. Sebab saya pun rasa kalau saya nak bercerita dekat orang tu ada masalah sendiri. Dan ada satu masa kalau saya tak suka nak cerita kat orang tu bila orang tu macam tak memahami. Ini kawan yang Hazel kata seorang kan dia memahami Hazel tak? Saya Dia rasa macam dia tu. Saya memang tak cerita lah. Jadi saya tak tahu. Kalau cerita pun cerita benda yang light je, ringan-ringan je. Kalau macam sekarang saya tak pernah cerita kat dia. Dia yang berat ni tak cerita. Dan benda ni first time cerita dekat Yeah. Hazel rasa bila Hazel pendam dia, Hazel rasa puas. Hazel rasa makin lama makin teruk dia. Saya rasa saya memang fikir kita tak buat tidak pendam perasaan kan. Cuma saya macam tak percaya orang. Tak percaya. Itu sebab Sebab saya tak percaya sebab pernah je jadi macam dia cerita macam tiba-tiba orang lain tahu. Benda kamu baik sendiri pun. dan disebabkan tu lah Hazel jadi tak percaya orang lain. Hazel macam beranggapan orang lain tu sama dengan kawan yang seorang cakap. Lepas tu jadi saya lagi prefer kalau saya share, dia share juga. Saya
dia prefer macam ni. Oh, kiranya kalau dia share, Hazel akan percaya macam Ya, dia macam saling mempercayai satu sama lain. kiranya rahsia sebab rahsia macam tu lah. Okey. Dia cakap tak ada pun, saya je cerita. Nanti dia boleh cerita pasal saya tak ada nak cerita apa pasal dia. Okey. Oh, kiranya macam saya bukan bodoh. Kiranya Hazel ni ada satu sifat apa dia tu? Kenapa nak kata macam ni? Bukan, saya tak menuduh, saya dah kata saya tak menuduh. Dia macam satu sifat tu yang macam kiranya kalau orang buat kita, kita boleh buat orang balik macam tu. Tak macam tu. Tak adalah, saya cakap je. Oh, macam Sebab saya rasa benda tu pun tak ada lah, so saya tak sebut. okey. Cuma rasa tak puas hati sikit lah bila kita dah cerita, kita dah percaya dia, lepas tu dia macam tu je dengan orang lain. Kita tak ada isu sangat ni kawan Ah. itu dia je lah. Kita balik pada isu yang apa nama Hazel selalu rasa sedih tiba-tiba tu kan. Hazel rasa macam perasaan sedih benda yang normal untuk manusia. Ya, saya rasa normal, saya tak rasa pasal tak normal kalau saya rasa sedih. Hazel rasa okey lah kalau rasa sedih. Cuma saya sempat bergantung secara emosi. Hazel tak ada gambar Hazel. Kalau saya tak suka Tak suka cerita. kalau saya tak suka sikit. Kira masalah. Sebenarnya kita orang dalam family bukan jenis yang macam share masalah ni macam dia dengan aku tak. Kira satu family ni benda ni. Tak adalah, maksudnya maybe dia orang ada orang yang dia percaya. Tapi bukanlah dengan dia sendiri. Kira segala masalah yang Hazel Hazel hadapi tu memang Hazel seorang je lah. Hazel rasa Hazel mampu ke nak handle seorang? Tak mampu. Tapi Hazel tetap juga buat benda tu. So Hazel tahu yang Hazel tak mampu nak adapt. Tapi Hazel buat juga benda tu. And Hazel dah tahu keputusan dia apa bila Hazel buat dia. Tahu, saya sekarang. Hazel dah tahu dah apa akan jadi kan. Maksud saya sebenarnya saya dah cuba tapi saya nak cuba tapi saya tak mampu lagi. Tak mampu. Tak tahu macam nak develop kepercayaan, nak cari orang yang sesuai dengan saya kita semua semuanya. Tu yang kamu istimewa? Yelah, tapi bukan biasa ada cerita bukan. Oh, kira masalah pun tak cerita kat dia juga lah. Cerita tapi sikit. Sikit-sikit juga. Macam tadi ada like juga. Tak semua. Okey, kira aku faham. Dia macam Sebenarnya sekarang sebenarnya benda tu kan tahun hujung tahun tu saya sedih sebab benda tu betul tengah jadi. Tapi sekarang ni saya rasa saya tengah sedih sebab adik saya pelabuhan. Dia baru 3 tahun tapi sekarang ni dia itu baru kakak saya sekarang send screenshot dekat grup WhatsApp yang dia pergi berlumba dengan kawan-kawannya. lumba apa tu? Kuda? Lumba motor. Lumba motor. Dah lah, bagi saya macam dah lah dia seorang je lelaki dalam family kan. Lepas tu dia buat macam tu. Apa dia cerita pasal lumba? Maksud saya tak kisah lah dia berlumba kan. Tak kisah. Tapi dia berlumba sampai dia accident betul kat dia. Sebenarnya sebelum ni kita tak tahu dia competition, tak tahu apa dia berlumba. Ya kan dia just accident biasa. Baru-baru ni baru tahu yang dia pergi berlumba. Dia tahu ke dia berlumba tu apa matlamat dia untuk berlumba? Tak tahu tapi saya ada tanya seorang kawan dia lah kalau macam lelaki dan umur-umur dia normal ke buat macam tu kan. Dia kata normal je. Yang saya kisah sekarang ni saya kesian kat mak saya. Ini Hazel macam perasaan Hazel sekarang ni macam mewakili Ya. betul kan? Dia macam hari tu pun baru kena sama sebab helmet sebab tak ada lesen. Lepas tu pun dia pecah 2 kali. Kita pun dah bukan lepas juga accident lagi. Ya. Kira apa tindakan Hazel untuk elakkan dia tu? Ada tak Hazel? Sebenarnya saya tak ada tindakan, saya akan buat call dengan mak saya. Tapi saya akan buat untuk ambil tahu. Dan sekarang macam mana? Okey. Tak tahu. Tak tahu. Tadi Hazel kata Hazel ada
kontak dengan mak. Bukan, saya cakap saya akan avoid untuk beritahu saya takkan korang. Takkan pernah. Tapi macam saya ada penyampaian saya kembali saya tak akan sampai kat sini. Saya takkan directly call dia. Oh, kiranya Hazel memang takkan. Ya, saya tak nak tahu. Hazel ada rasa macam tak suka Tak suka kat siapa? kat adik ataupun Biasalah okey kita je. geram kan. Macam kita kakak adik-adik. Dia tak nak lepaskan kat dia terus lah macam tu. Sebab dia saya rasa dia tengah dalam fasa-fasa rebel. Maksudnya macam memberontak. Kalau orang cakap tak dengar, mak saya cakap, ayah saya cakap tak dengar langsung. Dia buat semua ni ikut kepala. Dia kat sekolah semua okey. Tak. Tak okey juga. Dia punya itu mempengaruhi dia punya Ya. Saya tak tahu apa yang dia boleh bagi kat mak saya dekat family tu. Kalau belajar main sekolah, kerja sekolah buat tak pernah buat. Exam Bahasa Melayu pun gagal. Padahal kakak dia semua pandai. Jadi tiba lelaki seorang dalam family tu semua sempurna. Saya tak rasa semua macam benda yang Hazel patut rasa sedih. Dia rasa macam tak patut. Tak patut. Benda tu dia jadi dekat mak. Sebab mak kata Hazel tak menarik. Saya rasa macam dia tak untuk Hazel. Sebab adik dia macam ini bagi saya lah. Saya pun pernah melalui apa yang Hazel buat tu. Bagi saya benda tu dia pada satu masa dia akan ada satu perubahan. Tapi dia sama ada benda tu jangka panjang terpendek. Tapi dia akan ada perubahan. Itu bagi saya lah. Tak tahu dia bagi adik Hazel mungkin saya tak salah. Mak Hazel mungkin macam ada satu perkara yang jadi membuatkan adik Hazel jadi macam Saya setuju sebab adik saya memang tak dapat dengan ayah saya. Dia orang memang tak boleh. So apa-apa semua mak saya. Mak saya pula memang jenis yang tak marah. dia macam manja kat adik. Manja tak, tapi dia macam baik lah, tak marah. Jadi kalau adik buat apa-apa pun yang berlumba pun dia tak marah tu kan. Dia macam, saya tak tahu lah. Tapi dia memang itulah mak saya banyak kali juga cakap marah lah sikit kan. Tapi macam sama je. So yang marahnya kakak-kakak dia ni. Masalahnya kalau kakak dia yang cakap, dia memang tak kena dengar. Jadi kalau mak cakap dengar. Tak juga. Tak dengar. Buat ayah, kalau ayah juga Lain je lah. lagi lagi. Cuma saya, kakak sulung saya memang garang sikit. So kalau apa-apa, ada benda dia dengar. Cuma kakak sulung saya tu tak selalu ada dekat rumah, busy. Dia kerja. Dia bisnes juga. Saya dah faham dah isu segala isu Hazel ni. Yang pertama pun saya ulang untuk kepastian saya. Yang pertama isu Hazel adalah Hazel mengalami satu macam kesedihan yang tiba-tiba walaupun tak ada isu tapi tiba-tiba juga. Isu yang kedua Hazel macam mewakili perasaan Hazel. Dan benda tu dia saling berkaitan dengan yang sedih tadi. Betul. Dan yang terakhir sekali pasal adik Hazel yang orang bagi apa, dia bukanlah kurang apa kan, bukanlah kurang bukan kurang macam daripada segi akhlak dia, tapi dia mungkin dalam masa untuk dia membesar tu dia ada mempertahankan sikit lah. So isu ni saya akan bawa ke sesi seterusnya sebab sesi kita pun dah sampai 20 minit. Jadi yang saya kata pun saya tak suka maaf. So saya tutup dekat sini. Dan isu sesi nanti tak tahu lah macam mana. Boleh. Kita settlekan Ya. sekali. Okey. Terima kasih saya. Terima kasih. Okay, komen.